Kata Sayyidatuna Aisyah, hadis ni sahih, Rasulullah tak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Aisyah kata, kamu semua ni Aisyah kata kat siapa? Aisyah kata kat anak murid dia. Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi, anak Abu Bakar. Dalam masa yang sama, dia juga di kalangan fuqaha sahabat, mufti di kalangan sahabat. Aisyah muda, tapi dia orang yang cerdik. Bukan cerdik menghafal ribuan hadis semata-mata, bahkan Aisyah juga seorang yang faqihah. Faqihah ni seorang yang sangat alim dalam fiqh. Selepas kewafatan Rasulullah, ramai sahabat-sahabat kecil dan juga para tabi'in yang datang dan belajar dengan Sayyidatuna Aisyah di rumahnya ngaji. Macam mana tuan-tuan? Adakah direct macam ni? Tidak, diletakkan tirai. Nampak tuan-tuan zaman tu? Maka antara yang Sayyidatuna Aisyah ajak tentang Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah tak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Nabi bila bercakap, Nabi bercakap perlahan. Bukan suara tu perlahan. Nabi cakap lebih teratur. Kerana dengan percakapan Nabi yang teratur itulah umat ketika itu di kalangan para sahabat dapat belajar, memahami dan menghafal ilmu dan semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di kalangan kita jenis cakap laju, faham ke tak faham punya pasal. Ada di kalangan kita yang cakap pelan, pelan sangat, tak dengar. Pelan hak tak dengar ni. Maksudnya disusun setiap perkataan itu supaya dapat difahami oleh orang yang dengar dan dia boleh hafal. Semua sahabat bila cakap berkenaan dengan sifat percakapan Rasulullah, kata para sahabat, Nabi bercakap membuatkan kami dapat menghafal apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.